Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini Musyikin Malaysia berada di Pondok Muhajirin di Patani, Thailand ni. Di sini mudirnya ialah Baba A Sepanjang. Di sini kita memberi bantuan berupa beras dan juga wakaf Al-Quran pada hari ini. Tidak lupa juga kita berikan sumbangan tunai kepada Pondok Muhajirin di Patani ini untuk mereka menjalankan operasi mereka. Dan insyaAllah semoga sumbangan tuan-tuan semua menjadi sedekah jariah. Dan inilah moto Muslim Malaysia, iaitu bantuan kemanusiaan merantasi sempadan, tepat pada waktu, tepat pada sasaran.